Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKS Syazwan dari Company 15 ingin menyampaikan satu tajuk berkaitan dengan doa Lailatul Qadar. Doa Lailatul Qadar merupakan salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Lailatul Qadar. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Riwayat At-Tirmizi. Hadirin sekalian, doa ini mengajarkan kita supaya sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan dan dosa sama ada disedari ataupun tidak. Namun, sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun memberi harapan kepada kita untuk sentiasa kembali kepadanya dengan penuh keikhlasan. Selain itu, doa ini juga mengingatkan kita bahawa Allah bukan sahaja mengampunkan dosa, malah Allah menyukai hamba-Nya yang memohon keampunan. Oleh itu, marilah kita mengambil peluang pada malam-malam terakhir Ramadan untuk memperbanyakkan istighfar, berdoa dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba yang mendapat keampunan dan keberkatan Lailatul Qadar. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.